Kalau sekiranya Barisan Nasional mencatat kemenangan yang selesa di Johor dan Negeri Sembilan, hampir pasti Barisan Nasional akan memberikan tekanan kepada kerajaan untuk membubarkan Dewan dengan segera. Kalau Pakatan Harapan mendapat kemenangan yang selesa, Pakatan Harapan tak perlukan apa-apa tekanan. Mereka yang akan bubarkan Dewan terlebih dahulu kerana mereka rasa selesa. Maknanya, dalam apa jua kemungkinan yang ada di pilihan raya negeri Johor dan pilihan raya negeri Sembilan, pilihan raya umum akan berada pada situasi yang semakin dekat. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kalau pilihan raya umum dipanggil dan parlimen dibubarkan dalam situasi dalam masa yang terdekat, maka Johor sudah pasti menjadi titik mula untuk menggerakkan kebangkitan rakyat, menghanyutkan Pakatan Harapan ke Laut Cina Selatan insya-Allah. Alhamdulillah. Pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ceramah grand finale yang kita adakan pada malam ini sempena dengan pilihan raya negeri Johor, dan kita kumpulkan pada malam ini seluruh kekuatan kita untuk kita menyatakan kepada rakyat negeri Johor bahawa PAS dan Perikatan Nasional bersedia menggalas amanah dan tugas memikul amanah rakyat dan mengisytiharkan kemenangan perjuangan rakyat insya-Allah pada hari Sabtu ini. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, dari Jementah hingga Tiram, dari Simpan Jeram ke Maharani, dari Endau ke Kahang, dan dari Sungai Balang ke Semerah, dari Seri Medan ke Tenang hingga ke Pasir Raja, 11 medan ini bukan sekadar titik di peta negeri Johor, tetapi merupakan medan amanah pertarungan untuk menentang kezaliman, membawa keadilan dan amanah rakyat, menjulang kemenangan insya-Allah pada hari Sabtu ini insya-Allah. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Badan Perhubungan PAS Negeri Johor di bawah kepimpinan Bahagia Tuan Guru Datuk Dr. Haji Mahfuz Muhammad yang telah menyediakan medan perjuangan yang begitu selesa untuk kita luangkan masa, untuk kita tumpahkan tenaga kita memberikan kemenangan kepada calon-calon kita. Pesuruhjaya PAS Negeri Johor siang malam bergerak seluruh negeri Johor. Saya tanya berapa umur Datuk sekarang, dia kata 82. Saya tak percaya, saya kata 28, saya percaya. Ini masih lagi orang muda yang bergerak demi untuk perjuangan rakyat. Dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita masih ada 3 lagi hari untuk kita bekerja. Kita telah ikuti bagaimana calon-calon kita bergerak dari pintu ke pintu, membawa dan mendengar suara rakyat. InsyaAllah inilah dia para calon yang kita yakin dan kita tahu mampu untuk menggalas tugas sebagai mereka yang diberikan amanah oleh rakyat. Terima kasih juga saya ucapkan kepada wakil-wakil daripada parti-parti Perikatan Nasional yang datang pada malam ini untuk memberikan sokongan moral, menunjukkan bahawa PAS bukan hanya sekadar membawa tema dan naratif yang bermain dalam kelompok parti kita sahaja, tetapi kita merupakan alternatif baru kepada rakyat Malaysia dan rakyat negeri Johor. Kenapa Johor ini penting untuk kita? Kerana Johor merupakan titik mula kepada kebangkitan semula rakyat. Selepas negeri Johor, kita tahu kita akan bertempur pula di negeri Sembilan. Selepas negeri Sembilan, boleh jadi Parlimen Malaysia akan dibubarkan dengan kadar yang segera. Ini kita tidak tahu. Tapi sama ada 2 kemungkinan saja. Kalau sekiranya Barisan Nasional mencatat kemenangan yang selesa di Johor dan Negeri Sembilan, hampir pasti Barisan Nasional akan memberikan tekanan kepada kerajaan untuk membubarkan Dewan dengan segera. Kalau Pakatan Harapan mendapat kemenangan yang selesa, Pakatan Harapan tak perlukan apa-apa tekanan. Mereka yang akan bubarkan Dewan terlebih dahulu kerana mereka rasa selesa.
Maknanya, dalam apa jua kemungkinan yang ada di pilihan raya negeri Johor dan pilihan raya negeri Sembilan, pilihan raya umum akan berada pada situasi yang semakin dekat. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kalau pilihan raya umum dipanggil dan parlimen dibubarkan dalam situasi dalam masa yang terdekat, maka Johor sudah pasti menjadi titik mula untuk menggerakkan kebangkitan rakyat, menghanyutkan Pakatan Harapan ke Laut Cina Selatan, insya-Allah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita tahu bahawa mood rakyat negeri Johor insya-Allah akan menolak Pakatan Harapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, sudah menekan panic button, sudah menekan butang panik, sudah menekan Swiss panic, bahawa beliau sudah rasa tidak selesa dengan jangkaan keputusan di negeri Johor. Daripada pagi sampai ke petang, datang ke negeri Johor untuk berkemping seorang Perdana Menteri jarang sekali menumpukan masa yang begitu banyak untuk berkemping. Tapi kali ini Perdana Menteri Malaysia turun dengan begitu rajin ke negeri Johor. Kita negeri Johor insya-Allah, saya yakin rakyat negeri Johor orang baik-baik, tak perlu pakai kereta kalis peluru kerana tidak ada apa-apa ancaman keselamatan. Betul tak tuan-tuan sekalian? Datuk Seri Anwar Ibrahim datang ke negeri Johor daripada pagi sampai ke petang mengadakan pelbagai program, menunjukkan Pakatan Harapan sudah panik kerana mereka tahu mereka sedang ditolak oleh rakyat, terutamanya di negeri Johor. Selepas daripada Perdana Menteri mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia November 2022, kita sudah melalui pelbagai pilihan raya negeri. Kita lalui pilihan raya negeri di 6 buah negeri: Kelantan, Terengganu, Kedah, Negeri Sembilan, Selangor dan juga Pulau Pinang. Dalam pilihan raya negeri 6 negeri ini, jelas referendum rakyat menolak Pakatan Harapan. Walaupun status keputusan pilihan raya negeri di 6 negeri ini adalah kekal status quo, Kelantan, Pulau Terengganu dan Kedah ditadbir oleh Perikatan Nasional. Selangor, Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan ditadbir oleh Pakatan Harapan. Semuanya status quo. Tetapi kita tahu bahawa ia keputusan yang tidak selesa untuk Pakatan Harapan. Di negeri-negeri Perikatan Nasional kita menang besar. Di Kelantan, di Kedah dan Terengganu kita menang besar. Tetapi di negeri-negeri mereka menang dengan tidak selesa. Selangor, mereka menang tidak selesa. Di Pulau Pinang, mereka menang tidak selesa. Di Negeri Sembilan, mereka menang dengan tidak selesa. Bayangkan tuan-tuan sekalian, bagaimana sepilihan raya negeri diadakan dalam keadaan parti yang memerintah negara ketika itu ditolak oleh rakyat sendiri. Tuan-tuan sekalian, halnya kalau kita tengok pilihan raya negeri sebelum daripada ini, pilihan raya negeri Johor yang lepas diadakan ketika UMNO sebagai Perdana Menteri, UMNO menang selesa di Johor. Pilihan raya negeri Melaka yang lepas diadakan ketika UMNO sebagai Perdana Menteri, UMNO menang selesa di Melaka. Tetapi pilihan raya negeri 6, negeri 2023, PKR dan Pakatan Harapan, mereka tidak menang dengan selesa. Datang pula pilihan raya negeri Sabah. Di Sabah, Pakatan Harapan ditolak dengan total di Sabah. DAP mencabar kami PAS, bagilah, usahalah menang 1 kursi dulu di Sabah. Mereka cabar PAS, mereka kata PAS nak bercakap tentang Sabah, usahalah menang 1 kursi saja dulu di Sabah, barulah boleh bercakap besar. Alhamdulillah, doa DAP dimakbulkan Allah Ta'ala. Di Sabah, PAS menang 1 kursi sebagai titik mula kebangkitan di Sabah. Tetapi sayangnya DAP lupa berdoa kepada mereka sendiri. Akhirnya mereka ditolak dengan total di Sabah. DAP tak menang 1 kursi pun di Sabah. Pilihan raya negeri Sabah, walaupun Pakatan Harapan sebagai kerajaan, mereka ditolak oleh rakyat Sabah. Maka wahai rakyat Johor sekalian, kalaulah rakyat di 6 buah negeri ketika PRN 2023
dan rakyat negeri Sabah menolak Pakatan Harapan. Apa kejadahnya rakyat Johor nak pilih Pakatan Harapan? Betul tak tuan-tuan sekalian? Jangan cari masalah, jangan jolok sarang tebuan, jangan campak diri ke dalam perigi. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, inilah ketibaan Yang Berhormat Tan Sri Tuan Guru Presiden PAS, Tuan Guru Presiden Parti Islam Malaysia PAS. Kita sambut dengan laungan takbir. 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 InsyaAllah ketibaan Tuan Guru Presiden PAS ke pilihan raya negeri Johor pada malam ini, rakyat sebagai tanda bahawa kita tidak main-main dan kita tidak sambil lewat membawa amanah rakyat Johor. Selamat datang Yang Berhormat Tan Sri Tuan Guru Presiden PAS ke bumi Simpan Jeram dan bumi Johor. InsyaAllah kehadiran pada malam ini bersama dengan ribuan yang hadir pada malam ini dan yang menonton secara live, sama ada follower ataupun hater, kita menandakan bahawa kita sedang berada semakin dekat dengan garisan kemenangan. InsyaAllah kita buktikan dengan kebangkitan rakyat negeri Johor. Tuan-tuan sekalian, inilah sebab dan inilah antara perkara yang perlu untuk kita tahu. Bagaimana Pakatan Harapan telah ditolak oleh rakyat Kelantan, Terengganu dan Kedah. Kita kata itu base Perikatan Nasional, itu base PAS, itu negeri-negeri Malay area. Tetapi apakah pula tandanya dan alamatnya apabila Pakatan Harapan juga ditolak oleh rakyat negeri Sabah? Tidak mencapai kemenangan yang selesa di Selangor dan negeri Pulau Pinang dan juga negeri Sembilan. Di negeri Selangor ternyata sekali mereka tidak disenangi oleh pelbagai pihak. Selangor, tuan-tuan sekalian, Pakatan Harapan seolah-olah berada di hujung tanduk. Ucapan-ucapan adun di dalam Dewan Undangan Negeri semakin melampaui batas dan garisan sebagai rakyat Malaysia. Di negeri Sembilan, bukan sekadar mereka tidak mendapat kemenangan yang stabil, bahkan mereka terpaksa membubarkan DUN lebih awal. Belum cukup 3 tahun memberi laluan kepada pilihan raya negeri Sembilan. Sebab itu bila PMX datang negeri Johor, saya dengar ucapannya marah kerana Johor dibubarkan terlalu awal katanya. Tuan-tuan sekalian, paling tidak Johor dibubar selepas matang umur DUN 3 tahun. Negeri Sembilan dibubarkan belum sampai 3 tahun, belum cukup matang. Maknanya anak yang dilahirkan negeri Sembilan ialah anak pramatang, entah hidup entahkan mati. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalaulah rakyat negeri Sembilan, rakyat negeri Selangor yang ada hanya di Pulau Pinang sahaja lagi yang menjadi kekuatan asas kepada Pakatan Harapan, itu pun dalam pilihan raya kecil yang terakhir, pilihan raya kecil DUN Sungai Bakap, rakyat negeri Pulau Pinang pun menolak Pakatan Harapan. Maknanya apa dia? Artinya rakyat negeri Johor kena bertindak dengan cerdik. Dan saya yakin walaupun Perdana Menteri turun ke sini daripada pagi sampai ke malam, menteri-menteri datang ke sini, Menteri Pakatan Harapan datang ke negeri Johor, nampaknya menteri-menteri Pakatan Harapan ramai yang datang ke negeri Johor. Walaupun Parlimen sedang bersidang,
datang ke negeri Johor berkemping sebagaimana yang saya sebut tadi bahawa panic button iaitu butang panik telah pun ditekan oleh Pakatan Harapan. Mereka tahu bahawa mereka akan ditolak oleh rakyat dan mereka rasa bahawa pada hari Sabtu ini mereka akan dihukum oleh rakyat. Maka wahai rakyat negeri Johor, tolaklah Pakatan Harapan. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh tuan sekalian? Saya tak nak baca talqin, ada orang lain dah baca talqin. Cuma dia kata dia baca talqin, kita lupa nak sambung. Dia kata mintalah lagi RM500. Kalau orang tawar RM100, minta RM500. Kita nak kata kalau orang tawar RM500, mintalah pula dalam pound sterling. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, itu kita tak nak sebutlah bagaimana kenapa Pakatan Harapan pada hari ini perlu ditolak. Kita tidak ada apa perkara yang boleh dibanggakan. Walaupun PMS datang ke Johor, kata bahawa dia dibenci kerana tolak rasuah. Katanya kerana tolak rasuah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, janganlah berbangga dengan indeks rasuah yang hanya naik 1 dan 2 mata sahaja. Naik 1 dan 2 mata saja. Sedangkan kamu mendakwa kamulah yang terpaling hebat menolak rasuah. Bahkan indeks ini kalau nak dibandingkan dengan situasi dan kedudukan ketika Tun Dr. Mahathir memerintah negara tahun 2019, 2018, kerajaan pada masa itu lebih baik walaupun hanya berbeza 1 dan 2 mata. Jangan berbangga dengan indeks rasuah yang katanya berbeza 1 dan 2 mata sahaja. Tuan-tuan sekalian, bagaimana isu-isu yang berkait dengan rasuah kamu tidak selesaikan. Sebab itu Pakatan Harapan datang sekarang, mereka tak tahu nak janji apa. Nak janji masukkan tol tak dimasukkan. Nak janji apa pun tak tahu sampai di negeri Johor. Sebab mereka tahu kalau mereka janji yang lama pun masih belum lagi ditunaikan. Kita tolak Pakatan Harapan dan kenapa kita perlu undi Perikatan Nasional. Saya yakin ramai rakyat Johor, penyokong UMNO, ahli-ahli UMNO, alhamdulillah PAS telah mengisytiharkan sokongan kepada Barisan Nasional di dun-dun yang tidak ditandingi oleh Perikatan Nasional. Dun yang Perikatan Nasional tak bertanding, silalah pangkah Barisan Nasional. Pangkahlah Barisan Nasional. Tetapi di dun yang kita bertanding, tuan-tuan kena mengundi Perikatan Nasional. Kenapa? Kerana naratif yang dibawa oleh Barisan Nasional tolak Pakatan Harapan. Betul tak tuan-tuan sekalian? Menteri Besar Johor kata dia tidak akan duduk semeja dengan DAP, menunjukkan bahawa marah dan benci kepada Pakatan Harapan dan juga khususnya kepada DAP. Maka saya nak bagi tahu kepada rakyat Johor, kalau betul kamu nak betul-betul tolak DAP dan Pakatan Harapan, Perikatan Nasional lah pilihan yang lebih baik berbanding Barisan Nasional. Betul tak tuan-tuan sekarang? Kalau Barisan Nasional berjaya membentuk kerajaan, mungkin di Johor Barisan Nasional tolak Pakatan Harapan. Betul. Tapi Barisan Nasional masih bekerjasama dengan Pakatan Harapan di peringkat federal. Kalau nak tolak dengan bersungguh-sungguh. Sebab itu saya hairan kawan-kawan dalam Barisan Nasional. Kalau nak ceramah betul-betul lah. Saya dengar pantun daripada rakan kita ahli parlimen Tok Pontian. Apa dia kata? Kalau nak pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Kalau tak nak kena kencing, jangan pangkah parti itu, katanya. Dia tak nak sebut nama parti tu. Dah lah rima akhir tak sama. Tak boleh nak sebut. Jangan undi Pakatan Harapan. Tak boleh sebut. Lidah keluh untuk berkata-kata. Kenapa begitu wahai kekandaku Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Sebab apa? Sebab segan. Malam marah Pakatan Harapan. Sebelah malam cincang Pakatan Harapan. Tapi besoknya nak pergi mesyuarat kabinet, duduk pula sebelah pemimpin DAP. Saya ingat dulu, saya masih ingat ketika PRN Johor dulu, kami di Perikatan Nasional turun berkemping di Johor. Barisan Nasional pun turun berkemping di Johor. Pada waktu itu, besoknya dalam parlimen duduk sebelah menyebelah pula. Menteri PAS duduk sebelah Menteri Barisan Nasional. Saya masih ingat
ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan kata, ini kerajaan katun jenis apa? Malam berkempen di Johor, malam kempen di Selangor, serang menyerang satu sama lain. Bila balik ke Kuala Lumpur, duduk sebelah menyebelah. Ini kerajaan katun katanya. Maka hari ini bila Barisan Nasional dan Pakatan Harapan berkempen saling serang menyerang di Johor, balik ke Parlimen, balik ke Kabinet, duduk sebelah menyebelah, maka saya ingin bertanya balik soalan yang kamu pernah tanya. Apakah jenis kartun kerajaan kamu pada hari ini? Betul tak tuan-tuan sekalian? Sama saja. Tapi tuan-tuan sekalian, rakyat negeri Johor dengarlah baik-baik. Kalau betul nak tolak Pakatan Harapan, maka undilah Perikatan Nasional. Kerana kalau kamu undi Perikatan Nasional, jelas sekali di Johor Perikatan Nasional tidak akan bekerja sama dengan Pakatan Harapan, dan juga di peringkat federal, peringkat persekutuan juga kita sedang tidak bekerja sama dengan Pakatan Harapan. Kemudian mereka berkata lagi, kalau nak undi, undilah parti yang selari dengan kerajaan persekutuan. Ni saya dengar juga. Kalau nak undi, undi parti yang selari dengan kerajaan persekutuan. Pakatan Harapan kerajaan persekutuan, Barisan Nasional kerajaan persekutuan. Maka kita nak jawab, betul hari ini kamu kerajaan persekutuan, tetapi masalahnya selepas pilihan raya umum nanti, Perikatan Nasional pula akan menjadi kerajaan persekutuan, insya-Allah. Jadi tak payah buat kerja dua kali. Selarikan terus Johor dengan kerajaan persekutuan selepas PRU 16. Kerana apa? Kerana sudah jelas gelombang penolakan rakyat kepada kerajaan pada hari ini sangat jelas. Tuan-tuan sekalian, kerana itu saya menyuruh sekali lagi, menjelang pilihan raya negeri Johor beberapa hari sahaja daripada sekarang, dalam masa 3 hari ini, jentera-jentera yang berada di hadapan saya daripada peringkat bawah sehingga peringkat atas turun dan santuni rakyat, jangan henti-henti. Rakyat negeri Johor, buatlah pilihan dengan sebaik mungkin. Janganlah buat pilihan dengan hanya berasaskan sentimen emosi semata-mata. Lihatlah dengan mata hati yang terang dan jelas, dan pilihlah Perikatan Nasional di mana tempat Perikatan Nasional bertanding. Dan insya-Allah pada hari Sabtu ini kita julang kemenangan di semua DUN yang ditandingi oleh Perikatan Nasional. Setuju tak tuan-tuan? Setakat itu sahaja pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.